A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qahhar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad ala immah wal mahdiyin wa sallam taslima. Mereka berbicara tentang Dajjal. Apakah itu Dajjal? Siapakah Dajjal? Di manakah Dajjal? Ini adalah persoalan yang telah diajukan selama berabad-abad. Malah Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah tidak mengutus seorang Nabi pun melainkan dia memperingatkan umatnya tentang Dajjal bermata satu. Dia bermata satu sedangkan Tuhan kamu tidak bermata satu. Dan di antara dua matanya tertulis kalimah kafir. Jika ini benar dan setiap Nabi yang diutus kepada satu kaum telah memperingatkan tentang Dajjal, maka ini adalah satu topik yang amat penting. Sesungguhnya kita mendapati bahawa Nabi Muhammad SAW berkata benar dan setiap Nabi telah memperingatkan tentang Dajjal. Di dalam Alkitab, Nabi Isa AS juga memperingatkan tentang Dajjal. Para Hawariyun menulis, setiap roh yang tidak mengakui Isa bukanlah daripada Tuhan. Inilah roh Dajjal yang kamu dengar akan datang dan kini sudah ada di dunia. Bahkan dalam agama Yahudi, dalam Tanakh, Nabi Zakaria memperingatkan tentang Dajjal. Beliau berkata, jika ini benar dan setiap Nabi yang diutus kepada satu kaum telah memperingatkan tentang Dajjal, maka ini adalah satu topik yang amat penting. Seseorang tidak mampu untuk tersalah dalam hal ini. Maka kita boleh merumuskan bahawa dalam Yahudi, Kristian dan Islam, Dajjal digambarkan sebagai pemimpin palsu dan tidak bernilai, yang mengkhianati pengikutnya, menolak Al-Masih yang sebenar iaitu Nabi Isa AS dan buta pada mata kanannya. Maka, siapakah yang memenuhi gambaran tentang Dajjal ini? Selama ini, orang membayangkan seorang individu yang buta sebelah mata dan tertulis kafir di dahinya. Bagaimana jika Dajjal itu terdiri daripada ramai orang? Tetapi, bagaimana jika Dajjal bukan seorang individu sahaja? Bagaimana jika Dajjal itu adalah satu roh yang merasuk seluruh bangsa? Idea ini dikuatkan lagi dalam ayat-ayat lain dalam Perjanjian Baru. Anak-anak, ini adalah saat-saat terakhir dan seperti yang kamu dengar bahawa Dajjal akan datang. Sekarang banyak Dajjal telah muncul. Dari ini, kita tahu bahawa ini adalah saat terakhir. Dan lagi, setiap roh yang tidak mengakui Isa bukan daripada Tuhan. Itulah roh Dajjal yang telah kamu dengar akan datang dan kini telah ada di dunia. Roh Dajjal ini nampaknya merasuk kumpulan manusia yang besar, bahkan mungkin satu bangsa sepenuhnya, sebagai tanda bahawa saatnya sudah hampir. Nabi Daniel juga bermimpi tentang sebuah empire yang kuat yang dipimpin oleh tokoh seperti Dajjal. Ini kata-katanya. Binatang keempat akan menjadi kerajaan keempat di bumi yang berbeza dari semua kerajaan lain dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injak dan menghancurkannya. Nubuatan ini menggambarkan satu kuasa besar global berbeza dari mana-mana kuasa sebelumnya. Satu kerajaan yang menindas orang-orang yang soleh, mengubah hukum-hukum ilahi dan dipimpin oleh seorang penguasa yang syirik terhadap Tuhan namun mendominasi dunia. Maka negara manakah yang sesuai dengan gambaran ini? Negara ini haruslah menelan seluruh bumi, menginjak-injak dan menghancurkannya. Ia mesti sebuah kuasa dunia mungkin yang terkuat dalam sejarah. Hanya satu negara yang terlintas, Amerika Syarikat.
yang sesuai dengan gambaran binatang keempat yang mengerikan, teruk dan sangat kuat dengan gigi besi besar. Binatang besi ini yang menginjak-injak bangsa lain, tidak lain tidak bukan ialah Amerika Syarikat. Amerika telah menjadi negara terkuat yang dilengkapi segala jenis senjata besi dan keluli. Kuasa ketenteraan dan ekonominya telah menginjak seluruh bumi. Dunia belum pernah menyaksikan empire sekuat atau mendominasi seperti Amerika Syarikat. Mereka yang menunggu Dajjal sebagai seorang individu tunggal berada dalam kesilapan besar. Apabila Tuhan dan para Nabi berbicara tentang individu, seringkali yang dimaksudkan adalah bangsa. Dan apabila mereka berbicara tentang bangsa, mereka kadang-kadang maksudkan individu. Sebagai contoh, dalam Taurat, Tuhan berfirman kepada Musa, "Kemudian kamu harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anak sulungku. Ku berkata kepadamu, biarkan anakku pergi supaya dia dapat beribadah kepadaku. Tetapi kamu menolak, maka aku akan membunuh anakmu, anak sulungmu." Di sini Tuhan merujuk seluruh Bani Israel sebagai anak sulungnya, walaupun ia terdiri daripada lebih 600,000 orang. Israel adalah nama yang diberikan kepada Nabi Yaqub AS dan nama itu digunakan untuk semua keturunannya. Mereka ramai tetapi dianggap sebagai satu. Begitu juga di dalam Al-Quran, Tuhan berfirman, "Sesungguhnya Ibrahim itu adalah satu umat yang taat kepada Allah dan tidak pernah mempersekutukannya." Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Perumpamaan orang-orang beriman dalam berkasih sayang, berbelas kasihan dan bersimpati sesama mereka adalah seperti satu jasad. Apabila satu anggota sakit, seluruh jasad merasakan sakit dengan berjaga malam dan demam." Jelas sekali, yang banyak boleh menjadi satu dan satu boleh mewakili yang banyak. Prinsip ini juga berlaku untuk Dajjal. Para Nabi memperingatkan bukan sahaja tentang individu, tetapi tentang satu bangsa yang dirasuk roh penipuan dan pemberontakan terhadap Tuhan. Bukanlah rahsia bahawa media Amerika memuliakan simbol mata satu Freemason. Negara itu sendiri diasaskan oleh Freemason yang mengambil Eye of Providence sebagai lambang Tuhan mereka. Bukankah ini serupa dengan gambaran yang diberikan oleh Nabi Zakaria dan Nabi Muhammad SAW? Bukanlah juga kebetulan bahawa simbol paling ikonik negara itu adalah patung Liberty. Patung ini menyerupai Lucifer atau syaitan. Bandingkan patung Liberty dengan patung Lucifer di Katedral Belgium. Kedua-duanya memakai mahkota, kedua-duanya berantai di kaki. Postur dan wajah patung Liberty sangat menyerupai lukisan Thomas Lawrence, Satan Summoning His Legions. Patung ini berdiri di New York, dikenali sebagai Big Apple, yang mengingatkan kepada buah terlarang di Eden yang digunakan oleh syaitan untuk menipu Nabi Adam dan Hawa. Lebih penting lagi, Amerika Syarikat tidak menjunjung tinggi ajaran Kristian, sebaliknya mempromosikan segala yang anti-agama dan anti-Tuhan. Segala dosa dan maksiat dimuliakan. Amerika Syarikat membenarkan penyembahan semua tuhan asing. Ia mencipta pelbagai berhala dan artis Amerika. Ia mensyirikkan dan menghina nama Tuhan dalam medianya. Ia telah meninggalkan hari Sabat dan memuliakan hari Ahad. Ia menggalakkan pembunuhan besar-besaran, perzinaan, penipuan, pencurian, pembohongan dan kerakusan terhadap harta orang lain. Walaupun kononnya mengaku mengikuti dan menunggu kedatangan Isa Al-Masih, Amerika telah mengubah hukum Tuhan dan menggantinya dengan sistem sendiri yang menghalang Isa daripada memerintah Amerika. Ini secara automatik menyingkirkan Isa AS. Perlembagaannya melarang sesiapa yang tidak dilahirkan di Amerika daripada menjadi presiden. Ia juga memisahkan agama dan kerajaan yang secara efektif mengecualikan Kristus dari pemerintahan.
Sedangkan Isa adalah raja dan pemimpin yang dilantik Tuhan. Tetapi sistem demokrasi Amerika menegaskan bahawa hanya rakyat yang memilih pemimpin mereka. Hakikatnya, Isa menegakkan hukum Tuhan dan bahawasanya hanya Tuhan yang boleh memilih pemimpin. Itulah sebenarnya Isa, pemimpin pilihan Tuhan. Bukankah semua Nabi dan Rasul dipilih oleh Tuhan? Bukankah manusia perlu mematuhi mereka? Bukankah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah raja pilihan Tuhan? Bukankah Tuhan melantik Adam ke atas bumi? Yes. Dan bukankah dia selepas itu memberikan bumi kepada Nuh? Sebaliknya, Amerika mempromosikan demokrasi dan hanya rakyat yang memilih pemimpin, bukannya Tuhan. Maka lidah rakyat Amerika berkata, kami mahukan Isa, tetapi sistem dan kehidupan mereka mengatakan sebaliknya. Mereka mendakwa sebagai Kristian, tetapi negara mereka adalah negara anti-Kristian. Tuhan menolak pilihan manusia. Hanya Tuhan yang boleh memilih pemimpin dan membuat hukum. Mereka yang berpegang pada pilihan Tuhan akan diselamatkan. Saya tidak berkata ini. Isa AS sendiri bersabda, bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan syurga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di syurga. Ramai akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah menubuat demi namamu, dan demi namamu mengusir roh-roh jahat, dan demi namamu melakukan banyak mukjizat? Kemudian aku akan berkata kepada mereka dengan terus terang, aku tidak pernah mengenal kamu. Pergilah daripadaku, kamu yang melakukan kejahatan. Dalam Alkitab tertulis, Tuhan adalah hakim kita. Tuhan adalah pemberi hukum kita. Tuhan adalah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Dan lagi, kamu tidak boleh menambah atau mengurangkan perintah yang aku berikan. Dalam Al-Quran, Tuhan berfirman, jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di bumi, nescaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Tuhan. Bukankah di dalam Taurat juga disebut, janganlah kamu mengikuti orang ramai untuk berbuat jahat dan janganlah kamu memberikan kesaksian dalam suatu pertikaian untuk berpihak kepada orang ramai sehingga menyimpangkan keadilan. Bukankah semua ini adalah antitesis yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan pemerintahan majoriti? Namun Amerika telah memaksakannya ke atas rakyat dan dunia. Seluruh dunia kagum dan mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu sambil berkata, siapakah yang seperti binatang ini? Dajjal bukannya akan muncul. Dajjal telah pun muncul. Ia bermata satu dan ideologinya bertuliskan kafir pada dahinya. Saya bukan Dajjal dan saya tidak mengaku sebagai Al-Masih. Al-Masih hanyalah Isa putera Maryam AS yang diutus 2000 tahun lalu. Saya adalah utusan dan saksi daripadanya untuk kamu semua. Kamulah Dajjal itu. Negaramu ialah Dajjal itu. Amerika Syarikat, binatang besi yang besar yang menginjak-injak bangsa-bangsa. Saya adalah seorang utusan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun yang lalu, baginda datang ke bumi dan merupakan Tuhan dalam ciptaan. Muhammad dan Isa adalah bersaudara dan tiada dua rasul yang lebih rapat antara satu sama lain selain mereka. Orang Kristian dan Muslim adalah saudara dan kedua-duanya menerima Isa sebagai Al-Masih mereka. Tiada dua agama yang lebih banyak persamaannya selain Kristianiti dan Islam. Tidak ada agama lain di muka bumi yang menerima Isa selain Kristianiti dan Islam. Diharamkan berlaku peperangan di antara kamu. Biarlah hanya keamanan wujud dan semoga kesejahteraan sentiasa bersama kamu semua.